kita just kena tunggu. Macam yang Syah bagi tahu tadi, kes ni masih lagi ongoing. So as an advisor, apa yang I boleh advise dekat you, buat preparation awal supaya kes macam ni tidak terjadi. So number one, you boleh buat surat hibah bertulis, dapatkan stamp duty LHDN. Okay, I lupa nak selit dekat sini. Sebenarnya kalau you tak buat surat hibah bertulis pun tak apa, sebab hibah takaful itself pun dah cukup syaratnya. That's why isteri si mati tu boleh menang dekat mahkamah syariah. Nombor dua, you boleh guna perkhidmatan amanah trustee. Contoh macam Amanah Raya, As-Salihin ataupun me myself, I ada lesen My Angkasa Amanah. So if you nak tahu, you can just PM me later. And nombor tiga pula, kalau melibatkan nilai ataupun aset yang besar, you boleh hire lawyer siap-siap. Tak semestinya kalau you dah buat salah satu preparation tu, you punya hibah takaful ni tidak boleh dicabar. Masih boleh dicabar dan masih boleh dibawa pergi ke mahkamah. Tapi at least you are well prepared. At least you ada documentation yang kukuh untuk you nak lawan balik. Macam tu. Apa-apa